So, berbaloi tak simpan emas? Boleh, sebabnya masa saya beli awal-awal dulu harga emas dalam 300 lebih, 400 lebih. Sekarang ni dah naik. Jadi yang emas simpanan sebelum ni tu dah naik harga lah. Jadi yang ni abang jadi dorongan saya untuk lebih banyak menyimpan. Video ini dirakam di Public Go Cawangan Bangi, di mana Tuan Zul telah keluarkan emas yang beliau beli, iaitu seberat 50 gram. Alhamdulillah, proses berjalan lancar, kurang daripada 15 minit selesai semuanya. Beli emas, dapat emas. So, apa yang Tuan Zul share, beliau memang berpuas hati dan sangat berbaloi sebab duit yang beliau alihkan kepada emas telah pun menjana keuntungan buat beliau. InsyaAllah kita doakan sama-sama supaya Tuan Zul dapat mempertingkatkan lagi simpanannya dan dapat jadikan emas ni sebagai rolling modal perniagaan beliau. Klik butang di bio ataupun caption untuk saya bantu dengan cara dan langkah yang terbaik untuk anda.